Okey tuan-puan, ini antara banyak persoalan orang dok tanya saya. Kalau nak jadi penyimpan emas dengan public gold ni, berapa minimum belian emas dengan public gold? Okey, pertama sekali, di public gold ni kita ada dua kaedah belian emas. Kalau kaedah dengan bajet yang besar, tuan-puan boleh pilih terus item emas bermula daripada 1 dinar ataupun 5 gram dan ke atas. So, bagi yang bajet kecil ni, tuan-puan boleh menabung menggunakan akaun emas bersama dengan public gold. Akaun emas ni tuan-puan sebenarnya tak ada paksaan. Tuan-puan boleh menabung daripada serendah RM100 sahaja. So tuan-puan boleh menabung sikit demi sedikit sehingga gram emas yang tuan-puan sudah capai, yang tuan-puan inginkan, tuan-puan boleh bagi arahan kepada sistem untuk kita fizikalkan emas tu, dan emas tu akan dihantar terus ke rumah tuan-puan melalui proses courier service. So emas tu tuan-puan jangan risau. Emas tu akan sampai dengan selamat. Setiap emas yang kita post ada insurans, siap diinsurankan. So itu adalah kadar minimum yang mana tuan-puan nak mulakan tabungan emas dengan public gold daripada serendah RM100. So kalau tuan-puan perlukan bimbingan saya nak mulakan tabungan emas bersama dengan public gold, klik back service di bawah untuk saya bantu tuan-puan jadi penyimpan emas bersama dengan public gold. Jangan lupa follow saya, info emas dan juga kewangan.